Okay guys, untuk duit Tashengo yang korang boleh claim dekat dalam aplikasi ni bermula RM5, RM10, RM20, RM30 sampai RM50. Dan yang bestnya dekat dalam aplikasi ni, kalau korang tebus korang punya duit, korang terus akan dapat. Macam tadi saya claim RM5, saya tebus, saya terus dapat RM5. Maksudnya korang tak perlu nak tunggu 2-3 hari ataupun seminggu. Kalau ada stok korang tebus, korang terus akan dapat korang punya duit. Jadi nak tahu aplikasi apa, kena tengok video ni sampai habis. Tolong jangan skip. Yang ini salah satu aplikasi yang senang untuk korang guna. Tapi guys, sayangnya aplikasi ni tak ada dekat dalam iPhone. Cuma ada dekat dalam Android sahaja. Siapa yang pengguna iPhone, kalau korang nak buat duit, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang senarai aplikasi yang untuk iPhone punya guys. Okay, satu lagi siapa yang terlepas Money Pocket bulan lepas, korang boleh dapatkan Money Pocket bulan ni. Okay, untuk Money Pocket bulan ni, saya akan buat nanti hujung bulan. Mungkin kita akan buat pada hari raya pertama. Kalau duit raya, saya bagi nanti dekat status WhatsApp saya. Kalau korang nak dapat duit raya, korang kena save nombor saya. Klik je link dekat bawah video ni, ada link grup WhatsApp dengan link WhatsApp saya. Korang chat je saya dekat WhatsApp nanti, bagi tahu nama korang. Nanti saya save balik guys. Nanti kalau nak dekat raya nanti, waktu saya nak bagi nanti, kita akan info dekat dalam grup dengan dekat status WhatsApp. Kalau Money Pocket, kita akan bagi dekat dalam grup. Kalau duit raya, saya akan bagi dekat status WhatsApp saya. Cara nak claim sama je macam Money Pocket. So siapa nak cuba aplikasi hari ni, boleh tengok video ni sampai habis. Kalau tak faham nanti, korang komen je dekat bawah video ataupun tanya je saya dekat WhatsApp. Okay, jom let's go. So siapa yang nak cuba, korang tekan link dekat bawah video. Korang kena download dulu aplikasi ni. Lepas korang download nanti, daftar je macam biasa guna email. Lepas tu korang dah boleh terus guna guys. Jadi dekat dalam apps ni, kalau kita nak dapatkan duit, kita kena ada coin. Cara nak dapatkan coin, dia kena buat task. Task dekat dalam aplikasi ni cuma ada satu sahaja. Korang kena main game ataupun download apps untuk dapatkan coin. Tak perlu invite orang pun boleh withdraw. Tak perlu jawab survey. Tak perlu tengok iklan. Iklan tu mungkin ada lah, tapi jarang lah guys. Kalau korang nak buat task, korang klik dekat sini, dekat bahagian cash game. Okay, dekat bahagian sini dia punya task sama macam playtime game. Korang kena download apps yang diorang sediakan. Lepas tu korang kena buat task. Nak tahu task apa yang korang kena buat, korang klik dekat bahagian more. Nanti dekat sini dia ada bagi tahu task apa yang korang kena buat guys. Setiap aplikasi yang korang download nanti, korang kena buat task. Jadi sebelum korang nak download aplikasi tu, korang tekan dulu dekat bahagian more, tengok dulu task apa yang korang kena buat. Contoh macam aplikasi ni, sebelum korang tekan dekat bahagian bawah ni untuk download apps, korang tengok dulu task apa yang korang kena buat. Kalau dekat sini dia kata, dia suruh kita main dekat dalam aplikasi ni, naikkan level 5, level 10, level 20, level 40 sampai level 100. Total point yang korang boleh dapat nanti 1263. Jadi sebelum korang nak tekan dekat bahagian bawah ni, korang nak download apps ni, korang tengok dulu task apa yang korang kena buat. Kalau dah faham, baru korang download apps. Dan aplikasi yang korang download ni, korang boleh delete. Bila korang dah withdraw korang punya duit nanti, korang boleh delete balik aplikasi yang korang download guys. Lepas tu dekat sebelah game cash tadi, dia ada cash task. Okay, cash task ni pun sama je macam playtime game. Korang kena download aplikasi dekat sini dan korang kena buat task. So nanti korang pilih lah task mana yang korang rasa nak buat. Cari task yang senang je guys. Jangan cari task yang susah. Korang cari, tengok satu-satu task mana yang korang rasa senang, task itu korang buat. Lepas tu dekat bahagian bawah ni, okay, yang ini saya tak tahulah sebab saya tak pernah try. Lepas tu yang ni follow dorang dekat media sosial, dekat Facebook ke IG ke. Kalau ada keluar nanti, korang follow je dorang guys. Yang ini dia suruh kita follow dekat IG dorang, boleh dapat 10 coin. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada mini game. Okay, kalau mini game ni tak silap saya, korang tak perlu download apps. Dorang dah sediakan game dekat dalam aplikasi ni. Maksudnya korang just main je dekat dalam apps ni untuk dapatkan coin. Tak perlu download aplikasi, tak perlu buat task. Buat task tu kena lah, korang kena main game. Lepas tu dekat bahagian bawah ni, korang boleh bagi rate dekat dorang punya apps untuk dapatkan coin. Okay, kalau nak invite orang pula, korang klik dekat sini, dekat kotak hadiah bawah ni. Tapi macam saya bagi tahu tadi, dekat dalam aplikasi ni, kalau kita nak invite boleh, tak nak invite orang pun boleh. Dia tak ada syarat untuk kita withdraw. Kalau nak invite orang, korang copy korang punya link referral, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang guna korang punya link, dorang daftar dekat dalam apps ni, guna korang punya link, korang boleh dapat 50% commission. Lagi banyak korang yang korang invite, lagi banyak point korang akan dapat. Kalau korang tak ada group, korang tak ada kawan, korang tak reti nak promote, korang tak reti nak buat ayat promote, korang tak ada group nak promote, korang tekan sekarang di WhatsApp saya dekat bawah video, dapatkan tip cara nak promote dekat saya. Saya ada tip cara nak promote, saya ada tip cara nak buat ayat, saya ada group untuk promote, dan saya ada cara nak promote. Dapatkan je tip dekat saya. So guys, kalau korang punya coin nanti dah cukup, kalau korang nak tukar dengan duit Tashengo, korang klik dekat sebelah kotak hadiah. Dia ada gambar wallet tu kan. Korang klik dekat situ. Lepas tu korang tekan redeem now. Nanti korang tekan dekat bahagian Tashengo ni, korang kena isikan email korang. Email tu tak kisah korang nak masukkan email baru boleh, korang nak guna email yang ada pun boleh, tak ada masalah. Korang isikan email korang, lepas tu korang pilih reward apa yang korang nak tebus. Korang dah isikan email korang nanti, korang pilih berapa ringgit yang korang nak claim. Contoh kalau korang nak tebus RM5, korang klik dekat RM5. Lepas tu korang tekan redeem now. Nanti korang check dekat email korang, kalau dah berjaya nanti dah akan keluar macam ni.
Lepas korang dah tebus nanti, kalau dah berjaya dia akan bagi tahu. Lepas tu korang check je dekat email korang. Diorang akan hantar email untuk korang claim korang punya reload pin. Ini contoh email yang korang akan dapat nanti guys. Lepas korang tebus, kalau ada stok, korang terus akan dapat email macam ni. So korang klik je dekat bahagian bawah ni untuk collect korang punya voucher. Nanti korang copy korang punya reload pin, tekan dekat bahagian bawah sekali lagi. Nanti korang kena copy korang punya reload pin. Lepas tu copy reload pin tu dan copy reload pin. Nanti korang tunggulah, diorang akan proses dulu dalam tempoh 48 jam. Kalau dah dapat nanti korang tengok dia ada keluar dekat sini nanti pin, pin Touch 'n Go. Jadi korang copy je pin tu, buka dekat dalam korang punya TNG. Lepas tu reload je macam biasa. Dan duit ni korang boleh guna nak tukar dengan top up boleh, korang nak guna untuk transfer ke dalam bank boleh, korang nak guna untuk bayar apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Saya minta maaf kalau saya cakap terlalu laju ataupun banyak tersasul. Saya minta maaf guys, sebab saya record ni secara spontan, saya tak baca skrip. Sebab tu kadang-kadang ayat saya tonggang terbalik dan juga saya kerap tergelat lidah. Okey, kita jumpa lagi di next video insya-Allah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.